Sejak 14 tahun lalu, seorang bapa Azizul Hadi Aziz reda diuji lumpuh separuh badan. Namun dia tetap gigih menunaikan segala keperluan anak sehingga cahaya matanya meraih keputusan cemerlang. Nyata kisah dua beranak ini mencetuskan inspirasi. Pengorbanan Azizul dan isterinya berbaloi apabila anak mereka Muhammad Adam Haris memperoleh keputusan cemerlang 10A dalam Sijil Pelajaran Malaysia SPM 2024. Azizul berkata walaupun berdepan pelbagai dugaan, dia akan memastikan perihal pendidikan anaknya tidak terabai. Saya sedaya upaya saya akan cuba untuk menyediakan apa saja keperluan yang dia perlukan untuk dalam proses pembelajaran dia. Saya dah 14 tahun dalam keadaan macam ni. Saya lumpuh lah separuh badan, dah 14 tahun. Muhammad Adam adalah pelajar SMK Agama Al-Irsyad di Kepala Batas Pulau Pinang. Dia bersyukur usahanya selama ini membuahkan hasil dan inilah bukti Muhammad Adam membalas pengorbanan mereka yang bertungkus lumus memastikan dia berjaya. Saya tak ada rahsia sangat berkenaan dengan kejayaan saya dalam SPM. Cuma yang saya amalkan adalah bukan sekadar proses dalam kelas saja, malah di luar kelas juga perlu kita ambil perhatian. Contohnya guru-guru kita, jangan kita tak hormat lah. Jangan kita tak hormat guru-guru kita yang telah mencurah bakti memberi didikan kepada kita. Selain 8 subjek asas dan elektif, Muhammad Adam juga mengambil subjek pendidikan Al-Quran serta sunnah selain pendidikan syariah Islamiah.